Lepas berus gigi, patut kumur air sampai bersih atau sebenarnya lagi bagus, ludah je terus? Jawapannya ramai tak sangka. Ludah terus, jangan terus kumur banyak-banyak. Sebab dalam ubat gigi ada fluorida dan fungsi dia ialah bantu kuatkan enamel gigi serta kurangkan risiko kaviti. Kalau korang terus kumur banyak air lepas gosok, korang sebenarnya basuh keluar fluorida yang baru melekat pada gigi. Maksudnya, kesan perlindungan jadi kurang. NHS dan sumber pergigian juga sarankan lepas berus, speed dan release. Kalau korang memang rasa tak selesa sangat, boleh ludah lebihan ubat gigi dulu dan tunggu sekejap sebelum minum atau berkumur. Ada juga cadangan, kalau nak berkumur, buat ringan je atau tunggu lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Maksudnya, lepas ni kalau korang nak jaga gigi dengan lebih bijak, gosok dengan ubat gigi berfluorida, ludah lebihan dan jangan terus siram mulut macam baru lepas makan sambal belacan. Ramai orang buat benda ni terbalik seumur hidup. Jadi, korang dah dapat fakta baru kan? Nak tahu fakta lain lagi? Boleh follow akaun ni. Jangan lupa like and share. Ingat, tak tengok, tak tahu.